Di dalam satu ayat Quran kata Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Hujurat, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran, Allah kata sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka perdamaikanlah sesama kamu. Ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahawasanya di dalam kehidupan kita atas nama Islam, atas nama keimanan, atas nama baginda Nabi SAW, apatah lagi atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena hidup di dalam keadaan bersaudara. Sebab itu kalau kita fikir dan kalau kita sebut berkenaan dengan kita dan Palestin sebagai tajuk perbualan kita pada tengah hari ini, iaitu mereka itu adalah saudara kita. Bila disebut dengan saudara, kata Nabi SAW, Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman sesama kamu selagi mana kamu mengasihi manusia seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Maksudnya kita sayang diri kita, kita kena jaga saudara kita pun macam diri kita yang kita sayang. Kita sayang diri kita, kita mesti sematkan dan kita mesti menunaikan segala keperluan seperti mana kita sayang diri kita. Begitulah kita sayang saudara-saudara kita yang berada di bumi Gaza ataupun di bumi Palestin. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini semalam kita dapati satu kejayaan yang besar, tetapi kejayaan ini boleh diragui juga, iaitu satu gencatan senjata yang berlaku di bumi Gaza, bumi Palestin. Itu dibuat bahkan diisytihar oleh Israel, Zionis Israel. Tetapi seperti mana yang kita faham daripada ayat-ayat Quran, daripada janji-janji Allah, daripada cerita-cerita Nabi SAW, Israel ni dia memang janji dia dalam rekod di dalam Al-Quran memang selalu mendustai janji. Tetapi tak boleh seronok juga dengan apa yang diisytiharkan itu. Hakikatnya, selagi mana kita dalam keadaan masih hidup ataupun selagi mana kita dalam keadaan aman di dunia ataupun di dalam negara kita ni, hantarkanlah apa-apa bantuan kepada saudara-saudara kita sebagai lambang kebersamaan kita dengan mereka. Tunjuk tuan-tuan.